Ya, Kolakrai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Peruntukan yang disediakan untuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Saya ingin menyentuh pada B22-0500 mengenai peruntukan sebanyak lebih 31 juta untuk wilayah kemajuan Kelantan Selatan ataupun KESDA, yang merupakan suatu kawasan pembangunan wilayah yang saya rasa cukup besarlah di Semenanjung ini, kerana kawasan yang termasuk di bawah KESDA ini lebih daripada separuh negeri Kelantan. Seluruh Kelantan Selatan itu berada di bawah KESDA. Jadi kalau kita bandingkan peruntukannya, walaupun lebih tinggi daripada pembangunan wilayah yang lain, tetapi oleh kerana kawasan ini cukup besar dan juga jauh ketinggalan dari segi pembangunan infrastrukturnya, maka saya berpandangan bahawa jumlah 31 juta ini dari segi pengurusannya juga perlu ditambah. Apapun kita merasa banyak lagi perkara yang perlu dilaksanakan oleh pihak KESDA di kawasan ini, kerana kalau kita lihat sendiri, baru ini ada pelanggan kecil dan ramai di antara kita turun ke sana. Kawasan tersebut berada dalam KESDA. Perkara asas seperti bekalan air, jalan-jalan luar bandar, ya, masih lagi belum terlaksana, termasuk juga kawasan yang ada dalam Parlimen Kuala Krai yang juga berada di bawah KESDA. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian di bawah kepala pembangunan pula, ya, sama ada di bawah P22-02300 jalan luar bandar yang diperuntukkan agak besar, peruntukan seluruh negara, iaitu 20.8 bilion. Apakah beberapa jalan kampung, jalan luar bandar yang telah saya bangkitkan di dalam Dewan ini beberapa kali, termasuk di dalam perancangan bagi tahun hadapan? Antaranya ialah jalan di Kampung Pasir Kelang, ya, ke Buyong dan terus ke Ladang Takur, yang bukan merupakan jalan untuk orang pergi bekerja di kebun-kebun, tapi jalan perhubungan antara beberapa buah kampung, ya. Kampung ini sebenarnya terpisah daripada arus perdana kerana dipisahkan oleh sebuah sungai dan tidak ada jambatan di situ. Memohon jambatan daripada Kolonel ke Pasir Kelang itu suatu perkara yang wajar, walaupun mahal tapi wajar, dan saya juga mohon supaya difikirkan. Tetapi yang lebih penting buat masa ini, jalan-jalan kampung itu, ya, bukan mereka minta jalan tar yang besar. Jalan beberapa kaki buka konkrit saja pun mencukupi bagi mereka, kerana mereka tidak menggunakan kenderaan yang besar-besar, ya, tetapi motosikal dan juga kenderaan mengangkut hasil-hasil bumi, terutamanya getah buku yang menjadi hasil keluaran tempat tersebut. Jadi saya mengulangi lagi, ya, kepada pihak kementerian untuk memberikan pertimbangan. Saya dulu pernah memohon kepada menteri selepas NKRA berkenaan dengan jalan-jalan luar bandar ini diumumkan, supaya memberikan kepada kita ahli-ahli parlimen ini senarai-senarai jalan-jalan yang telah diluluskan untuk dibina dalam tahun yang lepas ni tidak kunjung dapat. Dan saya mohon sekali lagi untuk 2011 ni diberikan kepada kita senarai bagi setiap daerah kawasan parlimen, mana di jalan-jalan yang termasuk di dalam program yang telah ditetapkan di bawah jagaan menteri yang berkenaan. Begitu juga jalan-jalan di Kampung Bahagia, ya. Kampung Bahagia juga terpisah daripada Bandar Kuala Krai oleh Sungai Kelantan, yang memerlukan bot untuk sampai ke kampung tersebut dalam perjalanan 40 minit. Jadi bukan Sarawak, Sabah saja ahli parlimen yang kena naik bot, ya, di Kuala Krai pun terpaksa naik bot. Dan dari sana kita tidak meminta jambatan. Kalau minta jambatan ni satu
perkara besar yang bukan di bawah Kementerian Luar Bandar ni. Tetapi jalan di kampung tersebut, ya, kalau boleh dinaikkan taraf, ya, sama ada jalan konkrit ke atau apa yang sesuai untuk kegunaan orang kampung, sesuai dengan tahun 2011 Alau Baru, beberapa tahun lagi nak jadi negara maju, biarlah jalan seperti disebut oleh Kinabatangan tadi, jalannya sesuai, ya, adalah iras-iras negeri maju, ya. Jadi ini di bawah tanggungjawab kementerian ini, kita harap diberikan pertimbangan. Di samping itu juga kita dulu ada dengar beberapa janji, antaranya membina jambatan satu kampung Kandek ke Biak, ya, melintasi salah satu anak-anak sungai di Kelantan ini. Hari ini memang tak ada cara untuk sampai, melainkan dengan perahu, ataupun kalau air itu surut kita boleh berjalan kaki di atas air tersebut, ya, sungainya cetek, ya. Jadi tak ada cara untuk mereka membawa hasil keluar dengan cara banyak, melainkan adanya jambatan. Dan saya rasa jambatan ini antara Biak dan Kandek ini sudah terlalu lambat sangatlah. Jadi diharap kementerian memikirkan, ya, jambatan perhubungan ini bagi manfaat penduduk-penduduk kampung. Bagi kepala 03200 skim pembangunan kesejahteraan rakyat sebanyak 300 juta, saya juga inginkan pecahan. Kalau kementerian boleh memberikan pecahan, dan apakah sebenarnya program-program pembangunan kesejahteraan, rumah ke, ya, atau apa saja, ya, dewan masyarakat ke, di bawah kementerian ini yang terdapat disenaraikan di bawah ataupun di dalam kawasan yang saya wakili di Kuala Krai, ya, kerana boleh juga kita sampaikan kepada rakyat apa yang mereka boleh harapkan dan jangkakan daripada belanjawan pada tahun 2011 ini. Kemudian saya ingin membangkitkan mengenai perkara 0200 bekalan air luar bandar, ya. Kita tahu di kawasan Kesda ini yang termasuk Kuala Krai, bekalan air juga dikendalikan oleh pihak berkuasa pembangunan wilayah ini, iaitu Kesda. Walaupun di sana ada air Kelantan, tetapi capaian air Kelantan ini tidak sampai kepada semua kampung-kampung kerana masalah jarak dan kepadatan penduduk. Apapun mereka memerlukan bekalan air yang bersih, ya, portable water supply dengan izin. Jadi saya mengharapkan Kesda dengan peruntukannya yang besar di sini, 473 juta untuk seluruhnya lah bekalan air, Kesda diberikan satu jumlah yang banyak untuk integratekan, ya, dengan air Kelantan yang sedia ada, supaya bekalan air dapat diperpanjangkan. Ataupun kalau terpaksa mengusahakan bekalan air bukit yang masih lagi banyak terdapat di Kuala Krai ini, maka Kesda juga menggunakan peruntukan yang secukupnya supaya membaik pulih bekalan-bekalan ini, ya, kerana proses masa menyebabkan paip-paip bekalan ini rosak, ya, terputus. Dan kalau melalui estate-estate, proses membuat teres untuk tanam semula dan sebagainya, menjahanamkan sebahagian daripada paip-paip bekalan air ini, supaya Kesda diberikan peruntukan secukupnya, ya, untuk memperbaiki. Ini termasuklah beberapa kampung seperti kampung Kuala Geris, ya, dari Dabung, kampung di Mengkebang, ya, dan juga sebuah kampung yang dinamakan Sungai Pas, ya. Ramai orang UMNO sini, ya, walaupun namanya Sungai Pas, ya, ya, memerlukan suatu upgrading ataupun naik taraf, ya, bekalan air luar bandar di kawasan tersebut. Jadi Tok Pengerusi, itu sebenarnya yang nak disampaikan bagi pihak rakyat Kuala Krai yang saya wakili. Sekian, terima kasih.